Hai, hari ni Izzati nak jawab soalan mami-mami kat luar sana. Izzati berpantang dengan Lavender Confinement Center. So, ini adalah antara lauk yang CL saya masakkan. And dia akan potong buah tu cantik-cantik je, rasa macam geram nak makan. And kalau malam-malam malas nak makan nasi, CL akan buatkan beef wrap ataupun spaghetti ke. And then this one is eye booster, okay? And then kita hari-hari akan sauna, tangas. Lepas tu kita massage, bertungku. Oh, yang ni paling best sekali. Lega rasa badan lepas buat semua ni. Selepas selesai je semua rawatan tu, CL akan pakaikan param, pilis, pakaikan bengkung, pakaikan stokin dekat saya. Lepas tu dia akan mandikan baby, massage baby, tuam baby. Memang best lah. Baby pun rasa badan dia sedap je kan kena massage. And then this is my CL. Nama dia Kak Lia. Best sangat.